Jadi ini juga antara kesan banjir yang masih ada lagi di salah sebuah rumah penduduk di sini, yang mana kita boleh saksikan jap jap alih benda ni. Di sini kita berada di salah sebuah rumah penduduk di sini. Bermula pada awal pagi kita telah bersama-sama dengan penduduk dan masyarakat di Kampung Bukit Linteng, sehingga setelah hampir 6 bulan lebih penduduk di sini masih lagi dalam fasa pemulihan dan pembaikan. So ini antara yang kita boleh tengok, rumah penduduk di sini mereka membina menggunakan kayu, yang mana disebabkan inilah barang yang masih ada ataupun bahan yang binaan untuk rumah sementara mereka, yang sebenarnya bukan rumah sementara tetapi adalah rumah untuk mereka tinggal tetap di sini dan terpaksa menghadapi cabaran disebabkan banjir yang melanda, menggunakan papan kayu sahaja dulu untuk dinding dan sebagainya, kemudian atap beratapkan kain kanvas lah. Ayuh kita usaha membantu mereka sedaya upaya kita.